Okay. Reverb biasanya dia ada ins and outs lah. So untuk reverb kita boleh check under rack. So you ada plenty of option. Premium ni kita kena assign lah banyak effects yang Yamaha develop lah dengan third party brands lah. Untuk ni semua orang lama-lama otai dulu dibuat hardware rack ni kan, dia dah import ke dalam digital form. Alright. Premium ni nanti saya explain, but the main one ada 4 ni kita dah set, but you can set more sampai 16 type of effects. Right? Equalizer lagi. Okay. Now you punya mix dia kena ada in dengan out tau. Effects kena ada in and out. So you kena imagine you punya input ni nak kena hantar ke satu device. Contoh effects ni lah. So maksudnya mic masuk kat sini, you kena hantar ke dia. Okay. Dia proses, dia kena hantar balik masuk dalam board. Itu lah maksud dia. Right? So kita kena buat macam mana nak hantar effects tu sama macam you send to your monitor. So that's why dekat sini dia dah assign Mix 37. Alright? Mix 37 dia dah patch dah untuk you. So kita kena ada satu mix dengan output lah. Alright. So macam ni mic. Check. 1, 2. Check. Okay. Okay, satu lah. So I nak assign ke effects ni, which is a reverb hall. I kena send ke Mix 37. Okay. Alright. Hello. Terus Mana? Benda ni sebenarnya ni kalau tak bayar walkie-talkie lah. Apa yang macam headphone. Oh, macam bulat pakai tu. oh, Ya, macam tidak letak dalam ni. tapi yang tu boleh masuk dalam tak? Boleh. Dan yang bikin key guna tu. Boleh lah, boleh. Jadi dikontrol dengan mixer je lah kan. tak Order masa beli Tak. barang. Kita cakap dia terus dengar kat headphone. So kita kena hantar ke Mix 37 tadi. You tengok balik rack you. Mix 37 supposedly you send on fader. Mix 37 is here. Alright. You nak hantar apa? Nak hantar mic ni lah. How much? Test. So supposedly dia akan masuk sini. Okay, out. Alright. In dengan out. In dengan out dah ada. So dia punya return is at channel 49. Ins is send. MX37 ni send, tapi you perlu return the effects. Dia kena ada loop tau. So out dia dekat channel 49 dengan 50. So Mix 37 I dah naik. Check 1, 2. Dia macam delay kan. So pergi 49. So 49 ni you punya effects return. So you boleh name, kita pergi 49. Mana tadi? 49. Save. Test 1, 2. Check. So dia ada wet dengan dry. So you punya dry is sense lah. So kalau you nak kurang reverb dia terus check 1, 2. So aside from that, Echo. dia punya amount of setting of the reverb you boleh pilih. You nak reverb hall ke, room ke, type of reverb lah. You can also set delay. Delay ni macam so what type of effects nanti you guys play around lah. I just nak tunjuk cara how to assign first. Alright. So ini biasanya untuk penyanyi. Kalau untuk speech selalu tak ada lah, kurang lah. Banyak artis Kalau nak basah sikit, I selalu untuk Kalau instrumen macam mana? instrumen ya, hi-hat kita apply sama method lah. Macam cymbals ke kan, nak bagi dia bunyi macam besar sikit, kita ada letak reverb. Soalan. Ya. Okay, katakan 37 tadi send kan, send to reverb, masuk balik ke 49.
Tapi kalau I tersilap lah 49, tapi I 49 pun send kepada 37. Macam mana? Ada loop ke atau apa? Dua-dua Tak boleh. hantar. 49 you tak boleh hantar ke. Dia memang sudah block lah. Ya. Alright. You wanna try? Assign. Wan, try Wan. So kejap. Wan I try Wan, disable. aku rakam ni. I punya method, so you kena reserve yang return ni under inputs. Return ni I akan namakan effects return ke apa tau, rather than channel 49. So you tahu if FX return ke, you tulis yang Marking mix, siap-siap lah. mix you tulis sense, effect sense, so that you tak, bila you out tadi dia kan hantar kat apa dia 37 kan, sekarang dia tak ada label tau, it could be anything, mungkin apa saja. So bila I turun dekat sini dah tak ada dah. Check 1, 2. So hantar balik Effects return. FX. Yeah. S. So you kena, kalau physically you imagine kita hantar kita kena ada output which is the mix masuk ke satu device. So bila device tu punya output, dia kena masuk balik board ni untuk feed dekat master ni. Okay. So dia punya macam tadi you dah tahu macam mana kita nak hantar ke mix satu untuk monitor. Sama je method dia. You select mic tadi, pergi put 1, select dia, send, which is mix 37. You boleh hantar lah 41. Mana-mana lah pilih kan ini. Tapi you kena hantar kat 37 ni. Wajib. Sebab dah 37 adalah Patch lah. effect ni, reverb HD hall. Oh, dia memang 37 tu memang dekat sini. Dah mati dah marking sebab kat yang situ. ni kan, sebab dia kita ikut yang ni lah. Ya. Okey. So 38 plate. Plate, Reverb okey. lain pula. Kita Okey, boleh guna efek lain juga dekat 38. So kita hantar ni, hantar send on fader 38. 38. Alright, kita naik fader ni, test 1 2. Kita out tadi, test up. Tu maksudnya 37. Oh, 38. Send 38. Send 1 2. 37. Tak ada. So 38, tapi kita kena ada return dia. So kita check balik return dia dekat mana. Masih 47 tadi. No, 52. return dia is 51. Oh, dah 52. Alright, dia kena ada dia punya masuk dan keluar independently lah. Oh, jadi macam yang tadi 37 dia Keluar. punya out 49 50. Ya. Kalau yang 38 kena pilih yang lain 51 dengan 52. Ya. Jadi kat 51 dengan 52 kita adjust dia punya apa dia punya dry Yes. or wet tu memang. Betul. So Hari kita masuk pergi sana, pergi apa? Layer tadi. Pilih cari 51 dengan 52. Kita adjust lah dia punya tu. lepas tu kita pergi balik input 5152 tadi. Layer dia. Mana tadi? 5152 is supposed to be here. Check 1. Jadi kat situ lah kekuatan efek tu kita adjust kan. Alright. Test 1 2. Dia effects yang lain. Test 1 1. Test. Kalau nak pakai efek satu guna dua ni. Kalau nak pakai efek yang second tadi tu yang ni pula. Kalau let's say I buat lebih obvious lah, kita pakai delay kita tukar effects yang pelik. Delay stereo lah. Okay, dah send ke tadi? Send on mix. Send on mix. Channel 37. Test 1 2 37. So check register. Itu 38. Tak, 38 saya dah hantar, saya nak masuk 37.
dah. 37 output tak naik. Check 1 2. Test 1 2. Oh, dia naik dua-dua. 37 dengan 38. Maknanya dia pakai dua Dua effect. Ya. So mana tadi 51 52. Kalau macam banyak efek, bila ni dia akan dia ting macam itu yang kena. Ingat masa malam Check, check, check. So naik efek je terus. Mana mungkin ada loop. Kan itu sebab efek tu terlalu tinggi. Kekuatan efek tu kau bagi. Itu yang dia. Efek pun kalau kau terlampau kuat, dia akan feedback. Dia kau kena ada tahap sampai tahap tertentu dia baru dia boleh ni yang Suncraft hari tu kan macam tu. Itu probably ada. So I dah set satu delay. Check. Satu reverb. Hello. Kalau apa aku tak tahu. Check. So at the Aku same bagi time khusus you kat can korang. use scope. Ini campuran lah. So saya dah monitor suara saya. Aku tukar-tukar lah setting dia ni. Nak buat suara. Weh, kalau ada preset aku padam. Smart. Sigma. Kena penjahat tu jangan dia. Ada je preset nama Remy, aku padam. Ada preset buat nama sendiri lah. Ada preset nama korang je aku padam. Macam kat sana. Pada nama Nazri Kawan. Aku tak berani padam kat sana, bahaya. Aku tak ada setup. Cik Mat. You boleh layer saja dengan siapa yang datang ni kan. Siapa tengah bagi speech tu macam orang minat ke dengan dia. Boleh bagi suara Nak bagi dia cepat habis. paling cepat atau Dia terlebih isap helium. so Helium. yeah. So kita set back lah. Ini kita set reverb. Macam ni kita nak tahu effect pitch. Kita cuba lah satu. Maksudnya setiap kalau suara mungkin lah kalau misal setiap Instrumental. equipment kan, setiap equipment kan. Itu bukan Kita test lah. bukan ya ni bukan Ah, lesson tu. tu lah. Itu Dia kena buat satu kursus lain tu. Kursus setup band. Instrumental lah dia. Yang tu yang kita nanti banyak kat situ. tak apa, nanti kita buat dia lain ada nanti. konsep dia masing-masing. yang tu you kena start dengan EQ sebab EQ untuk ada clean mix. Macam bass kita kena set low pass saja. Kalau instrumen yang tak ada low kita just set high pass. So kadang ada certain instrumen tak ada low, tak ada high, dia ada mid je kan, macam tabla. Kita nak dia lagi bersih and then kita tak nak noise dari luar masuk mic dia ke, kita set lah low pass high pass so that tak ada feedback. Macam auto gate tu, yang auto gate tu ada. Auto gate, Macam instrumen pakai juga ada yang gate ada. Itu semua under dynamics. So yang tu pun under creativity lah. Kita ada gate. Gate ni kalau you nak on dia, you kena tekan ni lah, baru dia hidup. So macam you punya gooseneck, Gooseneck, selalu gooseneck lah. gooseneck sesuai pakai gating. Kalau tak, yang tu you kena fine tweak tau. You kena minta one of your guys cakap, you just tweak dia punya ratio ni lah. Kalau tak sure dekat online, you boleh check what's the good gating ratio untuk boleh check gooseneck. online. Dia ada bagi basic tau, ni berapa banyak ratio ni ratio dia. Alright. So ini gate ni maksudnya berapa cepat dia buka, berapa slow dia tutup, atau you nak dia macam Laju. kadang macam gooseneck Supaya dia tak feedback ada gating ratio dia juga. yang biasa yang pop kan biasa ni dia Pop tu kan. pop cakap macam mana kita nak Pop is under bukan gating, is under dynamic. Kena compress dia. buang dia sikit. Dia cakap dia Dia apa? Itu pop tu selalunya under you punya EQ.
Oh EQ. Kalau you tak apply high pass, dia akan memang bunyi banyak popping tu. So you adjust first. Biasa saya buat akan adjust high pass dulu. Kalau dengar macam okay, clear, tak terlampau nipis, and then reduce popping tu dah cantik lah. Tak payah nak pun Kena pergi EQ dulu ni. tak perlu nak Masing-masing kan? sebab yang ni pula biasanya kompresor dengan dynamic, gating dengan kompresor is kita compress dia untuk dalam mix tu dia lagi ke depan tau. Tapi bukan semua instrumen kita nak ke depan kan. Dia nak cut through lah. Right? So EQ. So untuk disable, you tekan ni je lah. Kalau dia enable, you boleh pergi full view. Boleh tengok mana yang on. Kalau kelabu macam ni Tak ada sebut semua nama. dia disable lah. Bipod kan? Tapi dia sebut Ya, by channel. By channel. So, okay. Selain tu, okay. Ni apa channel 49 ni jauh. Ya. So untuk kalau macam mana? Biasanya events ni macam mana setup dia? Ada Macam mana? Contoh kalau ada event persembahan lah. Ataupun dia ada selingan, ada satu band belah kiri ni. Belah kiri, Adalah ada band. gitar ke band kita set up Kita kita ada band. drum apa semua Okay, lah. okay, okay. Equipment semua lah. MC memang kat situ lah.